Kaf, haya, ain. Assalamualaikum empat penjuru alam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul azim. Malam sunyi ku sendiri. Kaf, haya, ain. Oi! Allahu Akbar. Weh, dia jalan dalam air, weh. Siapa yang tahu kisah tempat ini? Kisah ini menceritakan pelbagai kisah menarik. Bila saya telah semalam saya telah eksplorasi di tempat ini, dan hari inilah hari yang kedua saya datang lagi sekali. Kedengaran suara, Astaghfirullahalazim, seperti bunyi kompang. Dan ini adalah perjalanan yang kedua saya, guys. Setelah saya mengkaji, mencari fakta kenapa tempat ini digelarkan sebagai tempat yang seram. Salah satunya kematian 7 beradik yang meninggal dunia serentak di tempat kejadian, iaitu meninggal lemas. Namun tempat ini dinobatkan sebagai tempat yang tidak selamat katanya, dan tidak dirawat. Dahulunya tempat ini sebagai tempat pelancong, rekreasi bagi para pengunjung yang ingin bermandi-manda. Setelah kejadian, ramai yang mati lemas. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Okay. Saya dengar suara suara naungan. Jelas, geng. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, saya sambung cerita tadi. Setelah kematian 7 beradik, namun tempat ini sepi dan tidak lagi dipenghuni. Satu demi satu pengunjung tidak lagi dikunjungi di tempat ini. Setelah pelbagai persepsi ataupun cerita seram yang diceritakan oleh penduduk dan juga pengunjung, kononnya memperlihatkan sosok bunian dan juga sosok misteri yang berada di antara kolam ke satu kolam. Dan ada juga seorang pengunjung yang mata batin hijabnya terbuka. Namun mereka sendiri menceritakan di sebalik kolam yang terakhir itu mempunyai gerbang gaib yang menuju ke alam lain. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Geng, pokok ni tiba-tiba pecah, geng. Pokok ni tiba-tiba pecah. Saya rasa saya tak perlu nak teruskan kot depan, geng. Saya undur sekejap, geng. Saya rasa bunyi suara garau lah, geng. Saya bunyi suara macam suara rimau.
Jap. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masih dengar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Izinkan saya masuk, izinkan aku masuk. Kalau binatang, jauhkan daripada pandangan. Kalau makhluk, tunjukkan di depan pandangan. Tunjukkan sesuatu. Bunyi step rating kayu, geng. Saya bunyi step rating kayu. Bunyi macam patah, rating patah. Dengar. Di sebalik pokok ni something wrong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya bunyi step. Bismillah. Oi. Saya dengar suara garau. Oi, fokus lah, woi. Walkie-talkie, woi. Aku dengar suara binatang ni. Fokus, woi. Walkie-talkie tas. Patau terus. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mundur dulu, Kak. Kalau saya mundur ni memang saya tak boleh turun. Saya tak boleh naik dah ni, Kak. Saya tawakal je ni. Saya cuba naik perlahan-lahan. Cuba naik perlahan-lahan ni, geng. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa Allahu Akbar. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Okay, saya lag ke, guys? Saya lag ke? Saya lag ke, geng? Okey, semuanya okey. Kamera semuanya cun. Yang mana lag keluar masuk balik, geng? Kita dah masuk ke tempat yang tidak normal. Allahu Akbar. Saya dengar suara macam-macam, suara mengaji, suara macam-macam. Adakah dekat pokok ni sosok dia? Kami fokus curam. Jalan agak kecil sedikit, geng. Agak risiko tinggi. So, geng, minta tolong korang semua dalam ni bantu share ramai-ramai. Bantu share ramai-ramai, geng. Tetap layar. Tak kalah share tak jalan, geng. Kita dah start jalan. Dah 1 koin je, guys. Minta tolong share Pashkat Love Foreign. So, sekarang ni Semangat layan abang okey. jalan dia agak curam sedikit dan agak berbahaya sedikit perjalanan kita. Tapi kita akan cuba perlahan. Kita tengok pada anda semua, geng. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Banyak bau harum, semerbak harum, seolah-olah ada sosok lain yang menemani kita di kawasan ini. Astaghfirullahalazim. Tengah. Wih, curam ni, bang. Assalamualaikum. Besi ni macam dah nak geput ah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Masih lagi ke dalam, weh. Paskat tak naik, geng. Kalau korang tak dalam ni, kalau korang tetap layar, tak share, memang susah kita nak naik engagement. Okey lah, okey lah, okey lah, okey lah. Okey. Allah. Pasti juga, pasti juga diri. Buat kiri ni. Jap. Aku dengar suara orang mengaji. Aduh, dia datang lag pula dah. Sekejap, geng. Saya kena depan sikit, geng. Okey, depan sikit tak lag kot. Mungkin dia pertengahan ni memang agak lag sikit. Allah Akbar. Oh, air naik ah. Air naik. Majukan. Apa hal lag teruk ni? Semalam tak lag pun. Allahu Akbar. Line tak berapa. Macam mana naik? Line tak berapa, okey. Line tak apa tu. Terima. Okey, lag lagi tak? Okey. Lag lagi tak? Sekarang lag lagi? Okey, semalam okey. Semalam okey, kepala otak orang tanya. Sekarang lag lagi tak? Okey tak? Aman. Okey. Astaghfirullahaladzim. Tadi lah air tengah naik dia, air tengah pasang atas dia. Ya Allah, ya takum mudahkan urusan, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam. Ya khadam murah. Ya khadam mujasad. Ya rijal gaib. Oi, bunyi kau dengar tak apa yang aku dengar, geng? Dengar tak, guys? Apa yang aku dengar? Astaghfirullahaladzim. Okey, ni kolam ni, geng, nampak je tenang, tapi di sebalik ketenangan ini mempunyai kisah tersendiri, guys. Kolam inilah yang menelan 7 orang mangsa yang meninggal di tempat kejadian. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Macam ada orang kat kolam tu. Jangan tegur, weh. Kalau korang nampak, jangan tegur. Sebab aku tak nampak apa-apa lagi ni. Jangan tegur, macam ada benda lah. Kita suka kita tak dengar, weh. Stop. Ada. Okey. Ada benda. Perhatikan depan. Dekatkan. Kalau betul-betul datang. Apa benda ni? Lagi. Ada benda yang mengitai kita, guys, dekat depan, guys. Astaghfirullahaladzim. Maju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang dekat lagi. Kalau itu kau datang. Tak. Ada sosok mata yang tengah tinggi gila, kan. Besar, weh. Dah habis zoom dah ni. Datang lagi. Astaghfirullahaladzim. Dia macam marah. Dia macam membongkak. Macam orang tua. Allahu Akbar.
Allah, hilang sekali mata ni. Hilang sekali mata. Shh. Pergi. Pergi. Banyak kesalahan dah. Tempat ni memang kuat dah. Tempat ni kuat dah. Dia masuk ke arah sini bang. Dia masuk ke arah sini. Dia masuk ke arah sini. Padahal dekat sini ada palang kot. Allahu Akbar. Tak dah nampak dah. Kaki dah. Dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Angin tiba-tiba kuat. Dengar. Bunyi suara jerit seolah-olah bunyi suara budak berenang, weh. Back up, dekat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, dia tak syok geng macam ni geng. Lag lah geng. Lag lah. Lag geng. Lag. Aku tak tahu lah. Energi dia kuat sangat guys. Energi kuat sangat ni. Astaghfirullahalazim. Aku dah macam-macam bayangan dalam kepala otak aku. Macam-macam dah. Kau tengok budak tak pakai baju, orang mati lemas, macam-macam dah ilusi aku ni. Macam ilusi geng. Yang aku tengah bayangkan sekarang, budak kecil tak pakai baju, dia berdiri. Allah Akbar, kenapa lain hari ni teruk sangat ni, ya Allah. Lain okey lah. Lain okey. Tak, lain ni teruk hari ni. Padahal aku dah pakai SIM card semalam dah ni. Jangan manjak. Jangan manjak. Sangkut. Ni aku dah pakai SIM card semalam. Ada benda dekat dengan aku ke? Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Aman. Allahu Akbar. Patut ada benda dekat. Woi, ini apa ni? Dia masuk ke dalam air. Juga energi dia kuat sangat. Jap, saya tukar SIM card, saya tukar lain jap. Tak boleh. Sangkut. InsyaAllah takut. Janganlah. Aku dah tukar SIM card geng. Memang SIM card semalam geng. Ini memang SIM card semalam. Astaghfirullahaladzim. Okey dah, okey ah. Astaghfirullahaladzim. Semua tim. Dua-dua dah dengar. Tim. Assembly pun tim. Semuanya okey. Okey dah, okey dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli. Ayo tunjukkan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Apa yang timbul ni? Apa yang jatuh ni, geng? Aduh, penat weh kerja macam ni weh, sumpah penat weh. Oh. Mana pemdepan? Allah Akbar, la ilaha illallah. Kita turun tetap layar, geng. Turun tetap layar. Sila turun ke bawah. Oi! Allahu Akbar! Subhanallah. Geng, ada satu ops putih lalu, geng. Ada satu ops putih lalu. Allahu Akbar. Siapa nampak tadi betul-betul depan mata kita? Satu ops putih, guys. Aruk, diam kejap, Aruk. Aku tak fokus, Aruk. Pening kepala aku. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena turun ke bawah ni. Dia menuju ke arah bawah. Macam orang tak pakai baju pun ada. Macam budak pun ada, geng. Oh, sakit ni. Munculkan diri kau, wahai roh-roh yang ada dekat sini. Ui, lain leg teruk, geng. Tak boleh nak buat apa ni. Lain leg teruk kat sini, geng. Aku naik ke atas pun lain leg. Seolah-olah macam kita baru separuh. Kita baru separuh ni, geng. Belum sampai lagi dekat atas. Allahu Akbar. Okey, lain tak okey, lain. Jangan dekat kuasaan tu, lain tak okey. Tak boleh naik langsung ke atas. Lost terus. Sayang tu, geng, malam ni, geng. Malam terakhir kot, guys. Dengar suara budak je ni. Sayang siap tempat dia. Tak boleh, geng. Tak boleh, geng. Guys, saya cuba, geng, Saya cuba setakat yang mampu je tau. Kalau rasa tak boleh juga, memang lost ni, geng. Tak boleh buat apa ni. Tak boleh buat apa ni, geng. Lost tadi. Bunyi suara minta tolong. Tengah bunyi suara minta tolong. Nampak ni sosok perempuan. Ini sosok perempuan dekat depan kita. Allahu Akbar. Sosok hitam. Sosok hitam. Okay, kita akan wujudkan dia kat depan, geng. Sosok hitam.
Kita wujud kat depan guys. Sosok hitam kat depan, betul-betul kat depan ni. Saya tak pasti ni bentuk batu ataupun sosok benda ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud. Betul-betul kat atas ni je geng. Astaghfirullahalazim. Memang engagement tak naik langsung ni. View memang tak naik geng. Sebab kita punya engagement drop tu lain, berat gila nak naik. Bantu cacak layar kepada ramai ke Tolong paskat laporan geng. Tolong paskat laporan mamai guys. Nampak? bantu paskat Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, besarnya ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Ada gaya mana nak kuat boleh kuat geng. TNG geng, tonton geng, mama geng tak bergerak guys. Tas kita pun tak jalan ni geng. Daripada tadi 2000 koin je guys. Memang tak bergerak ni. Yang mana rezeki lebih, korang boleh bantu RQ je geng. Korang boleh QR TNG dekat BTT je geng. Sementara tu kita jalan je susu. Memang tas tak bergerak dah ni. 2000 koin je geng daripada tadi guys. Ada satu sosok hitam dekat depan. Tengah. Tak boleh juga siap. Lain elektro Ya Allah. Dekat depan. Subhanallah. Ayo muncul. Berinteraksi dengan aku. Siut lain yang betul-betul mencabar. Kacau tu yang dah nak okey. Geng, saya dah usaha macam-macam. Saya dah ikhtiar macam-macam. Memang depan sikit bro, depan sikit. Memang mampus aku kat depan ni bang. Tak boleh nak jalan ni bang. Bahaya ni. Ini bukan soal tukar SIM card ke apa guys. Memang tak boleh nak buat apa dah ni. Saya dah pakai SIM card semalam yang tak lag. Memang ini bukan soal masalah gangguan SIM card tak. Ini gangguan dia punya energi dekat sini terlalu kuat. Semalam okey lah kan ni. Semalam Ni loss betul ni. Aduh. Semalam okey je geng. Okey pula. Tapi bila Semalam okey je. Astaghfirullahalazim. Ini lorong dia. Masih ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh masuk tak jalan dalam ni gate susul lalu ni dalam tak? Bismillah. Lain sangkut-sangkut. Tak boleh dah buat apa dah geng. Last percubaan dah ni. Last percubaan je ni.
Ada benda yang menunggu kita dekat depan. Dengar suara perempuan. Dia Dengar. Dengar jelas, makin muncul. Makin jelas. Astaghfirullahalazim. Makin muncul lagi. Subhanallah, kaf. Ha ya ain. Allahu Akbar. Nah, teh aruk ni bising betul lah, geng. Aku jadi bengong dah otak aku ni. Astaghfirullahalazim. Duduk dia lah kamera tu. Aku ni bergiut bangang. Bergiut. Kau tahu tengok ni kaki aku ni bergiut. Lutut aku bergegar ni. Kau nak tengok tenang, kau pergi tengok TV. Astaghfirullah. Muncul. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Oi, ada ketulan asap. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lihat lagi. Takut. Los. Kat area ni los. Takut. Ya Allah. Ya Allah, ya tu aku. Okey. Aman. Yang tadi relax. Sayang tu tempat ni tempat betapa kot. Sayang geng, tempat ni tempat betapa geng. Sumpah sayang. Semalam elok je, hari ni pula jadi macam ni. Ada lagi jalan naik ke atas. Tak ada rezeki juga nak explore hari ni. Ada tangga naik ke atas, kita cuba pergi ke sana kejap. Kita cuba pergi ke sana sekejap, geng. Siap ada lampu ni. Astaghfirullah. Bunyi suara budak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ui, jelas mat. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah masuk. Allahu Akbar. Aku nampak dalam sungai, geng. Serius, aku nampak dalam air tadi. Geng. Backup dekat sikit. Ini bukan main-main ni, tak main-main lah. Backup dah dekat. Terima. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allah. Astaghfirullahalazim. Nampak. Okay guys. Memang lain, memang tak bagi kerjasama. Kamera dah habis zoom, geng. Dah habis zoom lah. Korang nak zoom macam mana lagi, geng? Dah habis zoom lah. Tu. Weh, dia jalan dalam air, weh. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan aku. Subhanallah. Ya Allah.
Bengong geng. Bengong geng. Bengong geng. Bengong geng. Kadang-kadang viewer ni geng, netizen geng kan. Lah, nampak ni apa cara kau ingat ni? Kamera Canon tu. Jangan. Lek. Duduk. Dia ingat kamera Canon agaknya ni. Oh, tak boleh. Memang bagi masuk ke dalam. Pasal tu lek. Ah, shit. Depan. Maju lagi ke depan. Tak boleh. Depan. Ayo guys, kemo. Tok, my guys, teruskan. Oi, tak bagi naik atas tu, stres tu. Dia tak bagi kita naik juga, geng. Lain elektro. Dah nampak sosok budak dah tadi. Geng, yang mana Rami support sikit guys. Tak bergerak daripada tadi. Ya Allah, ya Rahman Rahim, geng. Sialah, lain memang. Maju ke depan. Terus. Tak boleh naik ke atas, tak boleh teruskan ke depan. Nak tak nak pun kena buat upacara juga, geng. Dekat sini. Tapi kita kena buat live tertutup, geng. Itu je sebab satu cara je. Kena korban, kena live tertutup, geng. Orang guys, ramai minta tonton. Diorang tak nak tonton ramai-ramai, geng. Jalan 5 koin tak nak jalan. Aku dah bengong otak aku dengan lain lagi tak jalan. Memang tak ada rezeki, tak ada luck kita pada malam ni untuk naik ke atas. Kalau lah lain macam semalam, mungkin kita akan dapat footage. Astaghfirullahaladzim. Kat sini okey lain, kat sini okey. Kat sini lain okey, kat depan je tak okey. Depan terus tak okey. Okey, ramai-ramai guys. Orang kita paranormal stay jalan, geng. Kalau lain tak, kita cuba lagi. Kalau lain tak okey juga, kita terpaksa cut off leg. Okey dah. Cuk. Tak boleh lah ni. Geng, dalam ni 2,300 orang, geng. Kita cuba plan B, guys. Ayo, geng, batu-batu berada, guys. Yang mana nak scan QR, korang boleh bantu QR, geng. Memang lain dah terproblem teruk tadi. So, kita kena cuba cari jalan lain. Dia memang tak bagi kita masuk. Sayang tu, geng. View dah naik. View dah naik. Lag. Jaringan terus lag, terus turun. Memang kita buat kerja penat je hari ni. Semalam okey je. Kenapa blur? Mana dia blur okey ha? Itu maknanya internet tak berapa okey. Kabur sebab lain lag teruk Allahu Akbar.
Oh, tak berjalan geng. Tas tak berjalan ni. Aku dengar suara. Ui, siapa nampak budak? Siapa nampak budak tadi? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Abang Rosli dia bagi 10 sen. Thank you. Ui. Minta maaf lah geng, memang kita tak dapat nak teruskan ke depan. Jadi jalan menuju ke bawah. So risiko lain, internet memang teruk gila hari ini. Tengok jalan dia ni, kalau jatuh ni memang tak ada ampun ni geng. Memang meninggal aku ni. Oi, sayang doh, tempat dia dah cantik dah. Ya Allah, hai. Kita kena cari tempat, kita kena cari jalan lain. Geng, yang mana nak bantu QR guys. Nak mengharapkan koin memang tak jalan dari. Sementara kita menuju ke bawah untuk mencari jalan lain. Jadi 2 jalan dekat sini. Harap-harap jalan yang kedua ni harap-harap okey lah. Ada, terima kasih Muhammad Arif, Irfan. Hasbunallah. Jauh lagi geng, jauh lagi. Keris jauh lagi. Masih jauh. Ini baru pertengahan. Belum lagi sampai ke penghujung. Sayanglah viewer geng. Semalam okey tak? Semalam lain okey kan? Ada kemasukan 10 sen. Thank you. Masih jauh lagi. Wiro masih jauh lagi. Dia memang tak bagi kita masuk ke dalam. Mungkin ada lah kot sebab dia. Sebab tadi memang nampak budak kecil yang mata dia merah gila berjalan di atas air guys. Cuma sayang sekali lain tidak mengizinkan. Saya dah gunakan dua SIM card mesej dan juga. Oh, ini bahaya ni, licin ni. Terima kasih Kak Rosita, dia juga yang bantu. Oh, licin. So. Terima kasih Kak Rosita, dia bagi geng. Thank you. Ada geng, semua geng. Kalau terbantu sorang-sorang sikit guys. Abah Azhar, thank you Abah Azhar. Yang mana nak QR, korang boleh QR TNG geng dekat BTT guys. Kita letak RM5, dia bagi RM10. Thank you guys. Nak mengharapkan gift memang koin memang tak ada geng. Daripada tadi melekat 2K je. So kita kena cari jalan lain untuk masuk tempat yang korang supaya korang puas. Licin ni. Jalan ni lah. Bismillah. Mohon maaf geng atas sistem kita pada hari ini. Siapa lu Atas sistem kita pada hari ini, minta maaf geng. Apa yang terjadi kita tak dapat nak elakkan. Mungkin ada sebab. Thank you Azizam. RM5 dia bagi. Thank you kak bang. Bukan ada sebab kot kenapa dia tak bagi kita naik ke atas. Kita positif je lah geng. Tak payah naik Ruk. Biar Ruk. Tak payah naik. Kita kena cari jalan lain. Masuk dalam mana? Jap. Kena cari jalan lain jap. Jap. Jangan naik. Biar. Nanti kau penat.
Jeffrey, terima kasih dia bagi RM1. Biro patut ada biro. Wiro kat bawah, jauh lagi. Masih jauh lagi. Mana jalan kelapa sawit Cuba try situ, jom. Woi, tedung woi. Ha? Kelapa sawit Kelapa sawit dia tembus kat mana? Terima kasih ya Allah, Mama Hari dia bagi RM20 lagi. Thank you bang. Semoga murah rezeki ya Allah. Thank you guys. Korang yang mana tak dapat bagi koin, korang boleh bantu pakai gift je, pakai QR je geng. Memang gift kita tak jalan guys. Gift kita 2K je daripada tadi. Ya Allah, kau tengok. Memang tak jalan geng. 2K daripada tadi geng. Gift kita 2K daripada tadi. Cantik tempat. Tapi itulah. Cantik tu cantik geng. Saya minta maaf lah sangat-sangat guys. Cantik tu cantik. Tapi memang tak dapat nak teruskan ke depan. Memang dia tutup kita punya portal internet. Saya percaya ni bukan tak ada layan ke apa. Tak ada, bukan. Ini dia tutup terus. Memang benda tu tutup supaya kita tak teruskan ke depan. Ada kemasukan RM1. Thank you. Thank you Muhammad Hafiz RM1. Thank you bang. So kita kena cari jalan lain untuk pintas ke depan. Penat tu. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih Kak Mina Pentimat, dia bagi RM1. Thank you. Tu sayangnya. Korang nampak jelas tak tadi budak tadi geng? Biro dekat bawah lagi bang. Azizah Amran 10. Thank you. Dia balik 1 sen. Ya Allah Nur Hidayah. Ya Allah 50. Nur Hidayah. Ya Allah 50. Subhanallah. Jap abang penat ni. Okay. Jap. Aku letak Wiro kat mana tadi Bunyi suara budak lagi ke? Tak nampak kabur. Ya Allah, dia bagi RM50. Ya Allah, Azizam, thank you Abang Azizam. Kak Nur Hidayah ni siapa ni geng? Siapa Kak Nur Hidayah ni? Jap geng, saya cari ni jap. Saya cari Chris jap geng. Chris ada kat tepi ni tak? Asalnya abang bawa tadi naik ke atas. Oh, dah sampai bawah Tadi rasanya abang bawa tadi naik ke atas. Jap. Aku bunyi suara budak. Dengar. Aku naik balik. Nampak dekat atas geng, bunyi suara budak. Oh, dah bunyi ke atas. Kau dia panggil, Jod. Okey. Turun naik bapak penat Mana aku letak dia? Astaghfirullahalazim. Tinggi Ro, ada benda berjalan Ro. Shh. Mana keris aku letak tadi? Besar penat. Rasa buka kat sini geng. Macam ni lah pengorbanan kerja geng. Pucuran.
Tahan sikit lagi. Sekejap guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada keris je. Tak ada keris weh. Aku nampak orang mendaki tadi. Boleh. Kita balik. Jangan melayang. Bahaya. Jap. Tinggal sarung ke ni? Tinggal sarung ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jap, kita kena keluar. Biar tak apa-apa geng. Yang penting kita kena keluar, kena selamatkan diri dulu. Memang nampak orang panjang. Memang nampak orang besar tadi. Siapa nampak tadi guys? Satu sosok manusia gergasi. Tak tahulah orang ke apa, tapi uji akal bukan orang. Kalau berjalan seolah-olah bukan. Dia berjalan seolah-olah jalan yang lurus, bukan mendaki. Tak ada. Kaki yang panjang dan badan yang sangat besar geng. Oh Akbar. Leceh. Ya, jatuh. Tolong apa jap. Oi, slow dulu. Slow. Ya, apa? Tuh. Abang. Keris jatuh. Nampak air kerja. Ya Allah, air kerja. Pengorbanan kerja. Susu dulu. Okay. Santai. Jangan kelam kabut. Relax. Bahaya. Memang kerja kita dah nak buat apa lah. Nak minum air dulu. Tak apa-apa minum lah. Kalau minum. Hilang. Kita punya keris hilang. Nah. Tak apa. Keris memang tak ada. Tak apa, nanti kita panggil. Okay, jom. Aduh. Jom. Kau turun dulu. Jom. Baik, ni tinggal keris abang. Nah. Jom, sini. Okey, ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jap. Licin. Turun lu. Bahaya. Kalau jatuh nanti. Ya, licin. Slow. Kau tu turun dulu, tak apa, aku okey. Wiro! Tak. Wiro! Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, Allahu akbar.
Oh tinggi baik mendaki tak larat dah ni aku weh. Pelur-pelur dah aku ni. Oi. So. Sekejap geng, penat weh, sumpah penat. Korang sendiri pun tengok penat dia macam mana geng. Mendaki naik ke atas, sumpah penat guys. Oh, rasa nyawa nak cabut oh. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Abang yang mana bantu TNG saya, yang mana bagi seorang RM1, seorang RM2, seorang sikit. Tak apa geng, terima kasih. Saya betul-betul minta maaf guys. Memang tak boleh nak ke depan. Dia tutup kita punya internet. Yang mana masih lagi nak bantu boleh tonton geng. Memang kita mengharapkan TNG je guys. Kalau coin memang kita tak ada. Kita tak ada sultan yang boleh pump coin geng. Sebab dah lama tak bekas coin guys. So kita kena cari jalan lain. Kalau ada jalan kita cuba cari jalan lain. Dua sosok penampakan hari ini. Satu sosok budak di dalam air berjalan menuju arah pintu portal. Ni menuju ke pintu ni. Jap saya tunjuk korang jap. Ni menuju ke pintu ni. Berjalan atas air geng. Daripada atas. Mungkin kamera tak berapa real kerana kabur. Sebab dengan internet tak berapa nak cun. Mungkin ada sebab juga kenapa dia tak bagi kita naik ke atas. Walaupun sama-sama penampakan yang seolah-olah budak-budak kecil yang melambai. Terima kasih Muhammad Noh, Pak Hussein yang melambai-lambai untuk bagi untuk suruh kita naik ke atas. Bagi saya tempat ni memang best geng. Tengok Sanji pun habis. Tempat ni best. Cuma itulah semalam okey, hari ni tak okey pula.